Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sini Zura Melaya nak tunjuk lagi sekali. Jadi kepada yang pengguna-pengguna CB ataupun kereta-kereta lain, BLM ke, Wira ke, Velg ke, apa-apa jenis kereta lah. Jadi yang mana nak buat sistem coolant tu, gunalah coolant yang betul-betul original. Macam saya pakai, sebelum ni saya pakai Toyota. Jadi kali ni saya try pakai EXN pula je nama. Ni 2 liter ni agak mahal sikit. Jadi dekat sini dia dah tulis for to diesel and petrol engine. Jadi saya pakai 2 liter. Jadi coolant dia agak pekat lah. Jadi ni coolant ni saya nak tambah air. Jadi ni nak bleeding coolant ni memang kena pakai OBD scanner sebenarnya. Kalau untuk kereta-kereta lain macam kereta BLF, Velg, Toyota ke apa, cara bleeding dia lain lah. Jadi untuk CV ni dia kena pakai OBD scanner. Kita nak tahu graf fan kipas pusing tu berapa. Biasa bacaan dia akan pusing 97, 98 lah. Andai kata dia di bawah 95, 96, berarti mungkin ada masalah-masalah yang tertentu lah dekat sini. Contohnya macam water tank sensor, mungkin ada yang tersumbat lah. Jadi andai kata macam dia terlebih juga 120 ataupun 115 ataupun 110 kipas pusing, berarti pun ada masalah. Mungkin daripada masalah water pump, water tank sensor ni, mungkin fan kipas tak kuat pusing. Macam ni saya baru masuk, saya pakai ni. Jadi minimum coolant tu kita pakai 2 tahun bagi saya. Macam saya 2 tahun ni, macam ni saya tengah bleeding, tapi saya belum start engine lagi lah. Saya baru running dengan dia. Jadi coolant ni kalau 1 botol EXN ni memang mahal lah, sebabnya original. Saya direct seller, saya beli dari owner. Jadi yang mana nak buat bleeding coolant ataupun ni, kalau boleh cuci lah tank ni. Tank ni cuci. Jadi nak cuci tank ni saya buat, dia ada dia punya, dia ada chemical as dia. Bukan pakai chemical engine, tapi memang ada as dia. Tapi chemical tu saya tak jual. Andai kata siapa yang nak buat cuci tank ni, boleh lah roger saya, ataupun terus datang pergi bengkel. Kita booking satu slot. Coolant ni kalau nak tukar, memang tank ni wajib kena cuci. Jadi hose yang macam ni, hose ni berkaitan ni, kita akan check. Pertamanya adapter ni lah. Sini ada satu adapter besi. Adapter ni dia pandai karat kalau anda kereta-kereta ni dah terlampau lama. So adapter ni wajib lah kena tukar. Nampak penyambung adapter kan. Jadi dekat sana pun ada bawah tu untuk pergi water pump, naik pergi atas. Jadi cara saya, beginilah cara saya. Yang mana nak tukar coolant, alang-alang cuci tank. Cuci tank ni harga dia RM60 sekali, dengan dia punya ni lah, sekali dengan dia punya apa tu, chemical tangki ni lah. Chemical ni bukan sembarang chemical lah. Ni bukan chemical engine apa. Tapi ikut condition daripada tank juga. Kalau tank macam saya ni dah kuning, tapi dia bersih dalam, karat dah tak hilang. Jadi ni kejap lagi saya akan bleeding, akan pakai OBD scanner. Yang mana nak tu boleh roger saya, DM, ambil nombor saya, bengkel area Shah Alam. Saya pun buat bergerak rumah ke rumah. Jadi yang buat ke rumah tu kita akan charge duit minyak lah perjalanan. Andai kata macam Melaka, Negeri Sembilan, Ipoh, Perak pun saya pergi, agak tinggi sikit. Area-area sebelah sana tu memang agak tinggi sikit. Jadi untuk minyak tu saya pergi ambil dia untuk pergi saja. Saya tak ada one way. Maksudnya besok pergi, lepas tu lusa saya datang balik. Andai kata itu bergantung daripada atas budi bicara lah. Macam saya buat macam itulah. Jadi banyak cerita yang saya dah buat. Mana yang kenal saya tu, mana yang support saya tu, terima kasih sangat-sangat lah atas supporter daripada member semua. Jadi dekat sini Zura Melaya ingin menambah satu ilmu untuk rakan-rakan, yang mana bukan CB saja, kereta lain pun sama. Coolant ni wajib kita pakai sepatutnya paling lama pun 2 tahun. Paling lama. Paling kejap pun 1 tahun. Kalau nak pakai ni, janganlah beli yang dekat Shopee punya. Terus terang saya cakap, ada yang beli dekat Shopee, barang-barang Shopee. Saya bukanlah menutup kepada siapa, tapi ini yang kenyataan yang terkena. Banyak kereta yang saya dah buat kerana thermostat.
kat Shopee murah je, tapi diorang beli. Jadi kita sebagai pemain ni ibarat kita nasihat, tak nak lagi modal tu lebih kasar orang kena. Ada yang overheat. Jadi nak tukar coolant ni memang senang, siapa-siapa je boleh buat, kakak saya pun boleh buat. Tapi cara dia kena dengan cara dia. Lepas tukar tu apa kita wajib buat, kita kena buat flushing. Flushing tu wajib kita pakai OBD scanner. Kalau OBD orang tak kenal, pakai sistem dia, sistem cocok dia. Jadi gitu cara dia. Jadi yang mana tu nak buat robotik ke, nak kapat ke, nak order part ke, memang saya ada buat. Jadi bengkel ni beroperasi setiap hari petang jam 3 dan 4 kita akan open sampai ke tengah malam. Kenapa saya buat tengah malam? Sebab malam memang saya operasi tengah malam lah, memang kita buat tengah malam. Jadi untuk bulan puasa ni, mana yang nak servis kereta, bukan saja Sebi, kereta-kereta lain pun saya buat, minyak hitam, minyak gearbox, brake pad, brake rotor disc, semua. Jadi yang mana nak buat servis untuk bulan puasa ni, boleh DM saya awal-awal, ambil slot. Pertama sekali kita akan cari barang dulu. Yang buat dekat rumah tu mungkin boleh, tapi agak busy sikit, mungkin lambat, macam tu lah. Jadi itu saja pencerahan saya daripada member. Nak tukar coolant tu beli yang original. Macam ASN ni saya cakap terang, ASN ni 2 liter dia memang agak mahal sikit. Minyak Toyota pun sama. Coolant Toyota pun sama. Coolant yang jenis berjenama ada ni memang mahal, tapi sesuai pakai dekat kereta enjin kita. Lepas tu kedua pula minyak hitam. Minyak hitam wajiblah kita pakai 10-40. Macam saya pakai Motorworld 10-40, tapi Motorworld memang agak mahal, tapi sedap dipakai. Mengelakkan pakai minyak mineral. Itu saya cakap. Kalau nak jaga enjin tak nak berasap, bulb seal tak nak bocor, top cover tak nak koyak, pakailah minyak yang ada kualiti tinggi, 100 lebih ke atas. Macam kereta saya ni setiap 3 bulan maintenance dia 200 lebih ke atas. Memang saya dah had lah, 200 lebih ke atas. Sebab apa? Kita enjin lama. Itulah penggunaan dia. Jadi janganlah terlalu kalau untuk kereta sendiri, belanjakanlah kereta tu. Sebab apa? Kereta tu adalah penting. Jangan kita terlalu ni sangat dekat ni. Bukan saya tak bagi beli Shopee, boleh, tapi beragak-agak. Shopee tu banyak marketing, tapi barang sampai lain. Sebab saya ada pengalaman, bukan saya nak menentukan siapa, tapi inilah kerja dia. Jadi jangan nilaikan harga Shopee dengan harga spare part. Shopee dia memang ada harga dia, spare part ada harga dia. Setengah orang ni tengok murah je macam ni, itulah. Tapi memang orang dah hadkan harga dia. Harga dia orang had, lepas tu barang dia pun kenalah dengan harga, kan? Memang barang lokal lah. Kalau original, dia original lah. Macam tu lah cerita dia. Okay. Jadi itu yang untuk saya sampaikan mesej daripada saya, Zoro Melaya, dan juga yang mana yang kenal saya. Terima kasih support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.